Apa yang berlaku di Caracas, Venezuela baru-baru ini bukan sekadar berita sensasi geopolitik. Tindakan Amerika Syarikat menculik Presiden Nicolas Maduro menandakan runtuhnya satu tembok besar dalam sejarah moden, sistem Westphalia. Selama ratusan tahun, dunia berpegang kepada prinsip bahawa kedaulatan sesebuah negara adalah suci. Namun, apabila Washington menjustifikasikan penculikan ini, topeng diplomasi antarabangsa telah tertanggal sepenuhnya. Kita seolah-olah sedang menuju ke zaman neo-jahiliyah, zaman di mana undang-undangnya mudah. Siapa kuat, maka dia memiliki segalanya. Persoalannya, setelah satu demi satu negara tumbang, negara bermaruah manakah yang bakal menjadi mangsa seterusnya? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Penganalisis strategi global memberi amaran, insiden Venezuela ini hanyalah kesinambungan daripada satu pola sejarah yang panjang. Imbas kembali apa yang berlaku kepada Iraq, dunia ditipu hidup-hidup dengan naratif palsu, weapons of mass destruction. Akibatnya, sebuah tamadun purba diratakan dan jutaan nyawa umat Islam melayang. Namun sebaik saja habuk perang reda, syarikat-syarikat minyak gergasi dari Amerika dan Eropah terus masuk berpesta mengaut hasil bumi Iraq, meninggalkan rakyatnya hidup dalam runtuhan tanpa bekalan elektrik yang stabil sehingga hari ini. Modus operandi yang sama berulang di Libya, sebuah negara yang dahulunya paling makmur di Afrika dengan reserve emas yang kukuh. Atas nama intervensi kemanusiaan dan demokrasi, NATO melancarkan serangan yang melumpuhkan struktur negaranya. Hari ini, Libya bukan menjadi demokratik, sebaliknya dinamakan sebagai negara gagal atau failed state yang berpecah belah, manakala kekayaan minyaknya disedut keluar oleh kuasa-kuasa Eropah tanpa henti. Nasib serupa menimpa Sudan, Somalia dan Yaman. Negara-negara ini tidak dibenarkan untuk stabil. Tangan-tangan raib hegemoni dunia sentiasa memastikan wujudnya konflik dalaman, sama ada melalui pembiayaan kumpulan pemberontak, campur tangan CIA atau sekatan ekonomi yang melemaskan. Matlamatnya adalah untuk memastikan negara umat Islam kekal lemah, miskin dan bergantung harap kepada bantuan luar supaya segala kekayaan boleh dirompak sepenuhnya oleh kuasa asing. Jika kita menelusuri sejarah sosio-politik Islam, kita sedang melihat satu trajektori penurunan yang menakutkan. Dahulu, kita dipimpin oleh sistem khilafah yang menjaga agama dan daulah. Kemudian ia mengecil menjadi sistem kesultanan. Seterusnya dipecah-pecahkan menjadi republik dan negara bangsa. Kemudian, banyak daripadanya jatuh ke tangan atau pengaruh kuasa luar. Kini pula, negara Islam berada di fasa terakhir dan paling hina, fasa di mana pemimpin negara dijadikan boneka adik kuasa. Penguasa tidak lagi berkhidmat untuk rakyat, tetapi menjadi remote control kepada agenda New World Order. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. Bagaimana ini berlaku? Tanpa disedari, baruah-baruah Zionis telah lama dicipta di kalangan kita sendiri. Inilah jarum halus di sebalik penukaran rejim. Adik kuasa dunia tidak perlu datang dengan kereta kebal atau kapal perang. Hanya melalui gerakan bertopengkan hak asasi manusia, kebebasan bersuara, civil society dan gerakan songsang seperti LGBT. Konotasinya lunak, seolah-olah mereka pejuang keadilan. Namun hakikatnya, inilah barisan hadapan musuh yang memecah belahkan kesatuan masyarakat, meruntuhkan nilai agama
dan akhirnya melantik pemimpin boneka yang tunduk kepada telunjuk Zionis. Hari ini, strategi regime change tajaan Zionis dan hegemoni antarabangsa ini nampaknya masih dibenarkan berleluasa ke atas ummah. Maka kita perlu bertanya dengan jujur, adakah kita hanya menunggu giliran untuk menjadi mangsa seterusnya? Kesan daripada strategi ini jelas di depan mata di Yaman dan Iran. Krisis Yaman bukan semata-mata perang saudara, tetapi dijadikan medan proksi di mana kuasa-kuasa Islam sendiri bertembung demi pengaruh geopolitik. Iran pula goyah dari dalam akibat kuda Trojan dalaman yang memecah belahkan perpaduan rakyat. Benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit al-wahn. Apabila kita sibuk berkonflik sesama sendiri dan terpedaya dengan agenda asing, hilanglah haibah, iaitu rasa gerun dari hati musuh. Kita menjadi hidangan lazat yang dikerumuni oleh kuasa-kuasa besar yang lapar. Melihat kepada senario ngeri ini, bagaimanakah ummah di Nusantara harus bertindak? Malaysia dan Indonesia kini dilihat sebagai antara kubu terakhir yang masih memiliki kedaulatan yang utuh. Strategi pemimpin dan umat Islam mesti jelas. Pertama, diplomasi Hudaibiyah, iaitu kesabaran strategik. Kita mengamalkan multi-alignment, berkawan dengan semua, tetapi tidak tunduk kepada sesiapa. Kita tidak boleh membenarkan negara kita menjadi proksi mana-mana blok kuasa. Kedua, jihad ekonomi dan BRICS. Kemasukan ke blok ekonomi alternatif seperti BRICS adalah perisai daripada hegemoni dolar yang sering digunakan sebagai senjata. Ketiga, menolak jarum halus. Kita mesti bertegas menolak sebarang anasir luar yang cuba berselindung di sebalik nama hak asasi untuk menggugat kestabilan, nilai dan agama kita. Dunia 2026 mengajarkan kita realiti pahit, iaitu keadilan tanpa kekuatan hanyalah ilusi. Sejarah Islam mengajar kita bahawa izzah atau kemuliaan tidak akan datang jika negara-negara Islam kekal sebagai boneka. Akhirnya, sedarilah bahawa segala percaturan manusia, sehebat mana pun istilah New World Order yang mereka laungkan, hanyalah umpama sarang labah-labah yang rapuh di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita membina kemandirian hari ini bukan kerana kita takutkan dunia, tetapi kerana kita adalah umat yang diamanahkan untuk memimpin, bukan dipimpin oleh kezaliman. Maka pasakkan keyakinan di dalam dada. Kita tidak bersendirian. Biarlah mereka dengan tipu daya mereka, kerana kita memiliki makarullah, perancangan Allah yang jauh lebih hebat dan sempurna. Bangkitlah dengan jiwa yang merdeka, jiwa yang hanya tunduk kepada Al-Khaliq, bukan kepada makhluk.